penganut agama. Tak kira lah agama Islam pun, agama Buddha pun, agama Hindu. Apa pun agama, dia ada ritual penyembahan. Okey? So, nak direct kepada Tuhan, sebenarnya hakikat dia tak perlu pun ritual. Okey, sekarang aku dekat ni tau, kat Genting Highland, dekat Chin Swee Temple Buddha. Okey, sekarang aku nak cerita sikit berkenaan dengan cerita pasal asal-usul Buddha lah, asal-usul agama Buddha. Aku tahu sikit lah sebab dulu pernah belajar kan. Aku cari tempat dulu untuk duduk dan kita sembang sikit. Okey. Inilah dia Buddha tu. Tapi nama sebenar dia bukan Buddha, nama sebenar dia Siddhartha Gautama Buddha. So dalam agama Buddha ni asal-usul dia daripada diambil daripada adopt daripada Hindu tau. Okey. Ada yang keliru daripada Hindu ke ataupun Hindu ambil adopt daripada agama Buddha ni. Tak apalah, itu daripada awal lah asal-usul. Okey. So daripada agama Buddha ni sebenarnya dia ada 3 cabang, iaitu kita panggil dia Trinity. Macam agama Kristian, dia ada Roh Kudus Allah, dia ada Roh Kudus Allah dengan Yesus. Okey, so Trinity. So agama Hindu pun dia ada tiga juga cabang Trinity, 3 Tuhan. Vishnu, Shiva and Brahma. Okey. So macam agama Buddha ni pula, dia daripada Roda Dharma pertama, yang kedua daripada Triratna. Triratna ni dipanggil Tripitaka daripada bahasa Sanskrit lah. Tripitaka ni daripada kitab 3 kitab. So dia ambil 3 kitab tu, digabungkan dijadikan satu kitab. So dia panggil kitab Tripitaka. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga dia panggil Buddha, Dharma, Tripitaka dengan Pancasila. Pancasila ni dia macam kerajaan Islam, kita panggil rukun Islam. Dia kena ada duduk dalam depan bidu. Kalau lelaki kita panggil bidu, kalau perempuan kita panggil biduni. Kita duduk depan di depan bidu tu, duduk bersila and buat macam ni. Okey, dia buat macam ni tangan tu, and then dia lafaz ijab lah, dia lafaz satu perkataan, 5 perkataan tau, untuk menganut agama Buddha. Okay, jadi diorang nak ke Tuhan tu, dia tak boleh direct terus straight the point kepada Tuhan, tak boleh. Dia kena ikut 3 cabang. Yang pertama tu Buddha, yang kedua tu Triratna, yang ketiga Sanggar. Okey, Buddha ni Buddha lah, nama patung tu lah. Dan tu ada cerita di sebalik itu. Itu panjang lah nak hurai benda tu. Agama Buddha ni dia ada roda. Okey, lambang dia, dia ada lambang. Okey, lambang betul ada 8 batang. 8 batang. So 8 batang tu adalah jalan nak kepada Tuhan.